orang yang zuhud palsu membuat isterinya seperti janda. Bini kena pergi kerja sendiri, niaga. Laki patut kena tebak roti canai, bini yang tebak, laki piduk dalam gua. Dan macam-macam. Dia buat bini dia macam tak ada laki. Ya? Dan dia buat keluarga dia tu macam anak-anak dia, macam anak yatim, macam bapak tak ada. Dan dia kerana dia selalu menjauhkan dirinya daripada keluarga dan memperlihatkan akhlak yang tidak baik. Abah tak boleh duduk dalam rumah ni. Hampa duk ada ni bising, ganggu abah nak buat ibadah. Ui, tu pelik tu. Pelik. Sedangkan dalam agama menguruskan ketua keluarga agar menguruskan rumahnya menjadi baiti jannati. Rumahku adalah syurgaku. Tu, sampai begitu. Dan semua ini terjadi kerana dia menganggap bergaul dengan keluarga itu adalah halangan ke negeri akhirat. Nanti lalai. Jadi jangan bergaul dengan keluarga. Pergi duduk sorang-sorang gitu. Pakai baju elok. Tak boleh. Sekali nampak cinta dunia. Senang-senang tak payah pakai baju terus. Contoh. Dan dia tidak sedar kerana ilmunya yang sangat minima. Patah balik mai.